berada di pentas ni jauh lebih mudah berbicara tentang masalah sosial berbanding melihat ke dalam keluarga sendiri. Saya mungkin boleh bagi satu hadis yang kata-kata Nabi yang memberikan kita gambaran. Kalau ada satu dinar, RM1, ditanya mana yang paling utama, berikan kepada anak miskin, berikan kepada orang yang berjuang, belajar di jalan Tuhan, ataupun berikan kepada keluarga sendiri. Nabi Muhammad kata first sekali bagi kepada keluarga sendiri. So kalau kita bicara tadi soal OKU, kelainan upaya, soal pelbagai lagi ni, kita mulakan lihat daripada circle paling dekat dengan kita ni, keluarga kita terlebih dahulu. Dan dari situ saja kita tahu dah, berada di pentas ni jauh lebih mudah berbicara tentang masalah sosial berbanding melihat ke dalam keluarga sendiri. Setiap keluarga kita dalam circle tu ada orang yang memerlukan sesuatu, dan itu sebenarnya golongan paling susah kita nak bantu. Ada banyak berseliratnya emosi, banyaknya perkara-perkara yang menghalang. So itu adalah priority, dan kalau kita semua boleh lihat dalam keluarga kita terlebih dahulu, kemudian nukleusnya berkembang kepada jiran. Sebab tu penekanan tu soal qu anfusakum wa ahlikum nara, bermula dengan keluarga. Kemudian nukleus tu membesar, tidak beriman seseorang kalau dia tidur dalam keadaan dia kenyang, jirannya kelaparan. Maksudnya apa? Kalau hari ni kita fikir, macam mana nak tahu jiran kita lapar ke tak? Memang kena tengok, kena ambil tahu, kena wujudkan sistem dengan kaya-kaya moden hari ni, mungkin WhatsApp ke apa ke, yang boleh trigger tahu ada orang yang lapar. Dan kita tak sepatutnya boleh tidur dengan tenang kalau kita tahu dalam kejiranan kita ada orang yang lapar. Dan saya mencadangkan tuan-tuan perempuan saudara-saudari untuk membaca banyak statistik yang dikeluarkan tentang khususnya kemiskinan kanak-kanak di Malaysia yang dikeluarkan oleh UNICEF. Contohnya 97% tidak mampu membeli makanan yang sihat. So banyak makan makanan-makanan yang jajan ni lah. 51% kanak-kanak yang tinggal di kos perumahan rendah tidak mendapat pendidikan awal kanak-kanak. Ini semua sebenarnya jiran-jiran kita ni. Ini semua jiran-jiran kita, dan kita mesti ambil tanggungjawab. Tadi Uncle Mike pun ulang banyak kali, ambil tanggungjawab, ambil tanggungjawab. Tanggungjawab tu bermula dengan siapa yang paling dekat daripada kita. Tak guna kalau kita champion di pentas atau di kamera, tapi orang-orang di sekeliling kita tu terabai dan tersisih. Saya ingat